Orang tolong. Aku bagi kau baru kan sama bayar. Oh, wait. Sempau ya, macam gua. Ambil. Oh. Bukan. Merek ke? Kamera lagi, Ya. lagi. Mana tinggi kan? Ni. Engkau bagai budak ni ke bagai sini? Oh ni yang gelak. What is this? Guys, nanti ingin menjadikan yang bakal tiga dia pada malam ini. Oi. Apa? Mati Siapa menggunakan short form sebagai SB? Kalau guys, slow bukan sikit-sikit tahu hadiah kemenangan. Harapkan 300 Tangan. Kita bagi hype sikit. Betul. Buat mini ada mini WID boleh dapat. Oh, nama ni macam daripada Betul. 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 mungkin datang daripada ahli keluarga Jivan sendiri. Nah, siapa letakkan nama silakan ke atas tanya kepada pemenang dengan markah yang betul 7,832 poin. Hanya bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM50,000 ataupun RM500. Baik Anas dan juga terima kasih kerana mengadakan kirkah ini dan menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang kita pada malam ini. Baik, untuk meneruskan majlis dipersilakan Anas dan juga kembali ke sebelah sana dan duduk di pentas pelaminan dan bagi kita teruskan dengan sesi yang berikutnya. Inilah kemampuan pada malam ini kita untuk bersama-sama yang di atas pentas Mana gitu? Aku memang hater sikit. Memang speaker campur. Campur habis. Sabar. Saya Dapat apa? Boleh. Let's go game botak. Kau tak botak meh, tak boleh. Tak botak pula kan? Tak botak tak boleh. Cok. Mandat dari kau ini, Mai? Okey, hai. Assalamualaikum. Saya Azmin. Saya email. Okey, saya nak beri ucapan tahniah kepada Anas dan Ji. Semoga berkekalan hingga ke akhir hayat. Semoga dikurniai cahaya mata yang soleh-solehah. Semoga sihat-sihat selalu dan ya. Boleh lepak-lepak selalu. Ada apa-apa cakap? Pada Anas, tahniah duk. Ya. Nanti nombor anak kita bincang WhatsApp. Thank you. Buat botak ah. Okey. Okey. Ada. Saya juga. Bye bye. Tempat untuk bakar-bakar daging. Tu saya bakar daging kat sini. Okey. Dia orang sabar bro, geng-geng
saya salam kepada Anas. So Anas, saya wakili dan semuanya yang baik-baik pada malam ini. Okey. Seperti yang saya Mai molek. Terpenyek ketiak dia. saya kita nak bersama-sama dengan Helen and Him, a speech to Anas and Jifan. Hello Anas and Tadi teman duduk. Boleh. your colleagues and friends here. Where are you from? I'm from. O9 Motion. Let's go. Jadi silakan bagi sedikit. What's good, Nine Motion? I got your back. To take photo with Anas and Jifan. Sampai dia ingat aku orang Thailand. Ni Pok Del. Abang Del pelik pula. Pak Haji. Pok dia okey? Pok Del, kita ada Pok Del. Pok dia okey? Ni Pok Del. Pok dia okey? Alamak, takutnya Pok Del. Dia nak jauh. Dia emergency. Aku turut risau. Tak lah. Nampak? Baik. Jangan tekan gambar. Allah, di depan bro. Ladies and gentlemen, thank you for joining us outside and for moment. Kesempatan atas kesenangan orang. Baik Ya. Saya nampak awak tak bawa. Ku dengar ada kerusak-kerusuk di belakang rumahku. Aku penasaran, lalu aku lihat, ternyata apa? Oleh! Okay, whatever you do, just remember that Malik is here. And don't forget that Aswin here, one hand, one leg, on key. Never forget your dream. Birindri beat. Let's go. This is Malik. Kau tengok apa? Saya mau duduk ke? Aku nak buat outfit check belakang ni je. Ni saja record. With just one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving in. With just one touch, Sini. Main kat sini. Boleh tak kita belakang sikit? Tak ada nak stage. Tak ada mood. Yang belakang jadi belakang lah. Dah ada lighting.
Dagitan, daging babi. Siapa dah buat? Buk kali. Menangku. Okay, so overall malam ni memang Anas yang punya. Kita orang datang just nak vibe-vibe. Untuk Anas sekali lagi kita orang mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke jannah. So see you soon pada majlis. Kita tak tahu lagi majlis apa. So stay tune. Bye bye. Apa kau cakap? Aku macam dah Tapi by the way mana? Kan masa beli baju tu kan kau bagi aku dulang. Nak pulang ke tak? Aku tak buka lagi pasal tu. Tak payah pulang. Mak aku balik buat kek Mak aku buat kek kat rumah. Thank you. Bye bye.